Dalam tarbiyah kita mengkaji ayat-ayat suci dan hadis Nabi. Kuatkan iman, sucikan hati, jaga ibadah dan akhlak terpuji. Dengan tarbiyah kita membina pejuang agama yang istimewa. Tak kenal lelah dan putus asa, kepada Allah sandarkan jiwa. Marilah kawan kita tarbiyah sebagai bekal di medan dakwah. Satukan langkah bina ukhuwah, semoga Allah memberi berkah. Marilah kawan kita tarbiyah sebagai bekal di medan dakwah. Satukan langkah bina ukhuwah, semoga Allah memberi berkah. Jalan tarbiyah banyak rintangan, penyakit lupa, malas dan bosan, banyak alasan dan kesibukan, atasi dengan kebersamaan. Marilah kawan kita tarbiyah sebagai bekal di medan dakwah. Satukan langkah bina ukhuwah, semoga Allah memberi berkah. Marilah kawan kita tarbiyah sebagai bekal di medan dakwah. Satukan langkah bina ukhuwah, semoga Allah memberi berkah. Semoga Allah memberi berkah.